Dah lah Isyad. Kenanya bengkak ni tak boleh surut macam mana Sam. Esok kan lagi sekolah macam mana Isyad? Isyad! Kenapa tak boleh? Pipi abang. Abang. Pipi abang bengkak abang. Kau nak pergi sekolah macam mana esok ni? Isyad! Isyad! Macam mana lagi sekolah ni Isyad? Isyad! Bengkak ni sebulan baru surut Isyad. Isyad! Sebulan bang. Dia tak surut dah abang. Macam tu je bibir kau abang. Itulah Allah dah bagi dah bibir cantik-cantik. Kau nak tebalkan. Dah tebal. Habislah Isyad dah tak boleh surut. Allah dah bagi. Allah dah bagi. Mama dah cakap apa? Apa yang Allah bagi tu adalah pinjaman abang. Jangan rosakkan abang. Abang ni bibir dah cantik-cantik. Allah dah bagi. Habislah masa depan abang. Dah besar macam ni. Macam mana abang nak jadi engineer besar-besar bibir macam ni? Tak sesuai jadi engineer bibir besar. Sudah. Isyad terpaksa memikirkan masa depan dia. Nak jadi askar dah tak boleh. Nak jadi askar dah tak boleh dah bibir besar. Jadi pekerja. Isyad jadi makeup artist je lah abang. Ya abang? Jadi makeup artist je lah lepas ni bibir besar. Ya Allah. Dah tak surut dah abang. Bibir tu bengkak sampai bila bang. Mama tak tahulah macam mana mama nak. Itulah Allah dah kata jangan rosakkan ciptaan dia. Kau mandai bibir dah nipis kau nak tebalkan. Sedih lah mama.